Post with the bands. Post with the post with the put the post with the bands. Post with the post with the put the post with the bands. Post with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para penonton di rumah. Saya Adila Hafizah ingin mengucapkan selamat datang ke dalam platform Bicara Komuniti. Bicara Komuniti merupakan satu platform diskusi terbuka yang membincangkan isu-isu hangat yang terdapat di negara kita. Untuk pengetahuan para penonton, hari ini kita akan mengemukakan tajuk yang bagi saya tidak lagi asing dalam masyarakat kita. Tajuknya ialah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat kita. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan dua orang panel yang dijemput khas untuk menerangkan lagi tajuk kita pada pagi ini secara lebih mendalam. Di kiri saya adanya Puan Ani Sofia selaku panel pertama yang merupakan pegawai kanan dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Di sebelah sana pula adanya seorang kaunselor masyarakat serta pakar psikologi komuniti iaitu Puan Syakila. Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam pemulihan penagih serta pencegahan sosial. Saya yakin perkara berkaitan dadah tidak lagi asing buat kedua-dua panel kita serta anda di luar sana. Dadah amat membimbangkan kerana ia bukan sahaja memberikan impak yang buruk kepada individu yang terlibat, malahan ia juga akan mendatangkan implikasi yang besar kepada institusi keluarga, masyarakat serta pembangunan negara. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan pertama kepada panel pertama kita iaitu Puan Anis Sofia. Puan Anis, bolehkah Puan terangkan kepada saya serta para penonton di rumah tentang situasi semasa penyalahgunaan dadah di negara kita? Terima kasih atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Masalah dadah di Malaysia masih pada tahap yang membimbangkan. Statistik menunjukkan lebih 130,000 penagih yang berdaftar, namun jumlah sebenar dijangka jauh lebih tinggi. Kebanyakan individu yang terlibat berusia antara 15 hingga 39 tahun dan 37% daripada mereka adalah penganggur. Yang merisaukan lagi, penyalahgunaan dadah kini tidak terbatas pada golongan muda sahaja. Ianya melibatkan pelbagai lapisan umur dari pelajar sekolah hingga ke golongan profesional. Pada tahun 2020, terdapat 10,456 kes yang melibatkan pelajar sekolah rendah. Statistik ini menunjukkan keperluan pendidikan pencegahan di peringkat sekolah. Dadah sintetik seperti syabu merupakan dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Dadah sintetik ialah sejenis dadah yang dihasilkan secara kimia di makmal. Ianya mudah didapati di rangkaian media sosial. Dadah ini murah, mudah diperoleh dan sukar dipesan.
Terima kasih kepada Puan Anis atas penerangan yang bagi saya cukup terperinci itu tadi. Soalan untuk Puan Syakila pula. Sebagai seorang kaunselor masyarakat, bolehkah Puan Syakila terangkan punca-punca berlakunya penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat? Terima kasih Puan. Soalan yang sangat menarik untuk kita bahaskan pada hari ini. Sebagai kaunselor masyarakat, jika dilihat dari sudut psikologi dan sosiologi, penyalahgunaan dadah ini berpunca daripada beberapa faktor utama yang mendorong seseorang ini terjerumus, khususnya golongan belia, ke kancah penyalahgunaan dadah. Pertama, seseorang ini mengalami masalah dari segi tekanan hidup seperti masalah kewangan, konflik keluarga ataupun kegagalan dalam kerjaya yang sering membuatkan individu ini mencari jalan yang mudah untuk melepaskan diri mereka dari sebarang bebanan. Kedua, individu ini terpengaruh daripada sosial. Sebagai contoh, rakan sebaya ataupun paparan media sosial yang menggambarkan gaya hidup yang bebas dan liar seolah-olah itu sesuatu benda yang sangat normal yang boleh menjerat mereka tanpa sedari. Seterusnya, individu ini kekurangan sokongan emosi. Hal ini kerana ramai anak muda sekarang tidak mempunyai tempat yang sesuai untuk meluahkan perasaan mereka. Dalam keadaan tertekan, mereka akan memilih dadah sebagai jalan yang terakhir untuk melarikan diri daripada dunia realiti. Di samping itu, individu ini menghadapi krisis identiti. Lain daripada itu, remaja ini kurang mendapat didikan agama dan nilai murni. Ramai remaja sekarang membesar dalam keadaan yang kurang mendapat bimbingan agama yang konsisten. Ada hanya sekadar diajar asas ibadah, tapi tidak dididik tentang hikmah dan falsafah dan sebaliknya. Akibatnya, mereka akan mudah goyah apabila berdepan dengan godaan dunia luar. Selain itu, remaja ini akan hilang pedoman ketika membuat keputusan. Dengan ini, mereka akan mudah terpengaruh dengan gaya hidup bebas, kononnya menyeronokkan tanpa menilai akibatnya. Terima kasih kepada Puan Syakila atas kupasan yang sangat menarik yang telah beliau utarakan. Puan Anis, bolehkah Puan Anis terangkan kepada kami apakah langkah yang telah dilakukan oleh pihak AADK bagi menangani masalah dadah ini? Terima kasih Puan. Antara langkah AADK dalam mengatasi masalah dadah ini ialah pencegahan. Bagi pencegahan, pihak AADK kerap melaksanakan kempen kesedaran di sekolah, universiti, tempat kerja dan komuniti. AADK melibatkan pemimpin masyarakat, NGO dan badan bukan kerajaan untuk menyebarkan maklumat dalam usaha pencegahan. Selain itu, rawatan dan pemulihan. AADK menguruskan pusat-pusat pemulihan yang menyediakan rawatan holistik untuk pesalah dadah. Contohnya, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN). Pesalah dadah juga mendapat sesi kaunseling yang membantu mereka memahami punca penyalahgunaan dadah dan cara mengawal keinginan dadah. Seterusnya, dari segi penguatkuasaan pula, pihak AADK bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM, Kastam dan agensi penguatkuasaan lain untuk menahan dan mendakwa pengedar serta pengguna dadah yang melanggar undang-undang. Saringan dan ujian dadah dilakukan di sekolah, tempat kerja, penjara, premis lain untuk mengesan pengguna dadah. Sampai itu, pemantauan. AADK mengumpul data berkaitan penyalahgunaan dadah untuk mengenal pasti trend dan kawasan yang memerlukan pemerhatian. AADK melakukan kajian berterusan lagi memahami corak penyalahgunaan dan keberkesanan program yang dijalankan. Terima
kasih kepada Puan Anis atas penerangan yang sangat terperinci itu tadi. Bagi konteks keluarga dan masyarakat pula, apakah langkah terbaik yang boleh dilakukan bagi mengelakkan masyarakat kita terjebak dalam kancah dadah ini? Terima kasih. Antara langkah yang paling penting untuk memberi kesedaran awal bagi pihak keluarga, khususnya ibu bapa, terdapat beberapa pendekatan utama yang perlu diberi perhatian yang sangat serius. Pertama, ibu bapa perlulah membina hubungan yang mesra dengan anak-anak seperti melakukan aktiviti harian agar mereka berasa selesa untuk berkongsi masalah kepada ibu bapa. Kedua, ibu bapa perlulah menjadi pendengar yang terbaik buat anak-anak, bukan hanya bersikap menghukum atau mengkritik tanpa soal sedidik. Yang ketiga, ibu bapa perlulah melaksanakan pemantauan yang seimbang terhadap aktiviti anak-anak. Seterusnya, tidak terlalu mengongkong tapi tetap mengambil berat terhadap anak-anak. Sebenarnya, komuniti juga memainkan peranan yang amat besar dalam isu yang dibincangkan pada hari ini. Jika kita nampak jiran, rakan atau ahli keluarga yang terlibat dengan gejala dadah ini, kita janganlah sekadar mengecam atau memulangkan mereka, tapi kita sepatutnya melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Pada masa yang sama, kita haruslah menghulurkan sokongan moral dan bimbingan. Oleh itu, masyarakat yang prihatin dan bersatu hati akan menjadi benteng yang amat kukuh untuk menghalang dadah ini daripada terus berluasan. Akhir sekali, saya ingin menekankan bahawa kesedaran masyarakat amatlah perlu dipupuk secara berterusan melalui program komuniti, ceramah kesedaran dan aktiviti sosial yang membina. Itu, jika kita semua memainkan peranan yang sama seperti ibu bapa, guru, jiran dan rakan sebaya, kita boleh mewujudkan satu ekosistem yang selamat dan sihat untuk generasi muda kita. Terima kasih kepada Puan Syakila atas penjelasan yang telah beliau sampaikan itu tadi. Puan Anis, bolehkah Puan sampaikan kepada kami antara ciri-ciri yang ada pada seorang penagih, tidak kira ciri fizikal atau ciri mental? Penagih dadah biasanya dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri tertentu dari aspek fizikal, emosi, tingkah laku dan sosial. Dari segi fizikal, mereka sering kelihatan tidak terurus, mata merah, tubuh menjadi kurus, manakala tangan dan anggota badan menunjukkan kesan lebam atau suntikan. Dari segi emosi, penagih mudah marah, cepat tersinggung, berasa resah gelisah serta menunjukkan perubahan sikap yang ketara seperti hilang minat terhadap perkara yang dahulunya digemari. Selain itu, penagih juga menunjukkan perubahan sosial dengan mengabaikan hubungan kekeluargaan, lebih suka berkawan dengan golongan yang mencurigakan serta ada yang terjebak dengan jenayah kecil seperti mencuri. Kesemua ciri ini menjadi petunjuk jelas bahawa seseorang itu sedang terjebak dalam masalah penagihan dadah. Terima kasih kepada Puan Anis atas penerangan yang telah beliau utarakan sebentar tadi. Puan Syakila pula, bolehkah Puan jelaskan kepada kami antara kesan-kesan yang akan berlaku jika seseorang tersebut terlibat dalam kancah dadah? Antara kesan yang akan berlaku jika terjebak ke kancah penggunaan dadah, antaranya ialah kesan terhadap kesihatan fizikal. Hal ini kerana penggunaan dadah memberikan impak yang sangat serius kepada tubuh badan kerana bahan kimia yang berbahaya terkandung di dalamnya mampu merosakkan organ dalaman. Contohnya, dadah seperti heroin, syabu dan kokain boleh menyebabkan kerosakan hati, buah pinggang serta paru-paru. Selain itu, sistem saraf pusat juga akan terganggu yang akan mengakibatkan
ketagihan yang sukar dipulihkan. Individu yang mengambil dadah juga akan berisiko tinggi mendapat penyakit berjangkit seperti HIV dan AIDS. Seterusnya, kesan terhadap hubungan keluarga dan sosial. Seseorang penagih dadah biasanya akan menjauhkan diri mereka daripada masyarakat dan keluarga kerana mereka akan rasa malu atau tidak diterima. Hubungan kekeluargaan akan menjadi renggan apabila mereka mula berbohong, mencuri harta benda keluarga atau melakukan keganasan rumah tangga demi mendapatkan wang untuk membeli dadah. Dalam masyarakat pula, penagih dadah akan dipandang serong dan dianggap sebagai beban sosial. Mereka sering disisihkan dan hilang kepercayaan orang sekeliling. Akibatnya, mereka hidup terasing tanpa sokongan moral yang seterusnya mendorong mereka untuk terus hanyut dalam penagihan. Di samping itu, kesan terhadap pendidikan pekerjaan. Sebenarnya, dadah juga memberikan kesan yang buruk kepada pencapaian akademik dan kerjaya. Pelajar yang terlibat dalam penyalaan gunaan dadah akan hilang minat belajar, sering ponten sekolah dan gagal dalam peperiksaan. Bagi mereka yang bekerja pula, ketagihan dadah menyebabkan prestasi kerja merosot, kerap ponten, kurang fokus serta melakukan kesalahan disiplin. Akhirnya, mereka mungkin akan dibuang sekolah atau diberhentikan kerja. Hal ini menyebabkan masa depan mereka menjadi gelap kerana sukar mendapatkan peluang pekerjaan dan kehidupan yang stabil. Akhir sekali, kesan terhadap jenayah dan keselamatan negara. Salah satu kesan yang paling besar ialah peningkatan kadar jenayah. Penagih dadah yang ketagih sanggup melakukan apa sahaja termasuk mencuri, merompak, menipu, malah membunuh untuk mendapatkan wang membeli dadah. Hal ini sekaligus menjejaskan keselamatan masyarakat dan ketenteraman awam. Dari sudut ekonomi negara pula, kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk rawatan penagih, program pemulihan serta penguatkuasaan undang-undang. Jika masalah ini tidak dibendung, ia boleh menggugat pembangunan negara kerana sebahagian besar tenaga belia yang sepatutnya menyumbang kepada kemajuan telah musnah akibat dadah. Secara tuntasnya, penggunaan dadah ini membawa kesan yang sangat buruk daripada pelbagai aspek dari segi kesihatan, emosi, keluarga, sosial, pendidikan, kerjaya, jenayah, malah keselamatan negara kita sendiri. Oleh itu, setiap individu perlu menjauhkan diri daripada najis dadah dan mengamalkan gaya hidup sihat demi masa depan yang cemerlang. Terperinci huraian yang telah disampaikan oleh kaunselor kita iaitu Puan Syakila. Sebelum saya menutup bual bicara kita pada hari ini, saya ingin menanyakan pendapat puan berdua, apakah langkah jangka panjang yang boleh kita lakukan untuk membanteras penyalahgunaan dadah ini bagi masyarakat kita? Terima kasih Puan. Soalan yang ditunggu-tunggu untuk saya menjawab pertanyaan tersebut. Bagi saya, antara usaha jangka panjang yang mesti ditumpukan kepada pembangunan sosial dan pendidikan teleponik. Pada pendapat saya, kita perlu membina generasi yang bukan sahaja berpengetahuan am tetapi juga mempunyai jati diri, daya ketahanan emosi serta kemampuan menilai risiko dengan bijak. Seterusnya, berpendidikan karakter, kesedaran sosial dan empati terhadap orang lain harus diterapkan sejak berperingkat awal yang bermula dari rumah, diperkuatkan di sekolah dan diperkasakan lagi di tempat kerja serta dalam masyarakat. Dengan cara ini, kita bukan sekadar menangani gejala dadah tetapi membina sebuah komuniti yang bertanya tahan, saling menyokong dan lebih sejahtera untuk jangka yang lebih panjang. Semoga
penularan gejala dadah ini dapat dibanteras bersama. Saya sangat setuju dengan pendapat yang diberikan Puan Syakila sebentar tadi. Tambahan pula, kita perlu hapuskan stigma terhadap penagih dadah. Mereka bukanlah penjenayah seumur hidup. Ramai yang ingin berubah tetapi masyarakat tidak beri peluang dan sokongan. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan adil. ADK harus memastikan tindakan undang-undang terhadap pengedar dan penyelundup dadah tegas dan berterusan. Seimbangkan pendekatan antara hukuman dan rawatan supaya penagih mendapat peluang pemulihan dan terus tidak terjebak dengan dadah. Jika kita sokong pemulihan, sediakan peluang pekerjaan dan bimbingan, mereka boleh kembali menyumbang. Jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah bukan sekadar isu peribadi, tetapi ia juga merupakan masalah nasional yang menuntut perhatian dari kita semua. Kita semua mempunyai tanggungjawab dalam membanteras penyalahgunaan dadah ini. Tidak kira kita bertanggungjawab sebagai ibu bapa, rakan, jiran atau sesama masyarakat. Marilah kita mulakan pencegahan daripada rumah lagi. Jumpa lagi di lain episod. Katakan tidak pada dadah. Dadah perosak bangsa.